Korang rasa Great White Shark tu pemangsa paling bahaya kat laut? Korang kena kenal dengan jerung psycho yang bersaiz sebesar kucing ni. Kenalkan Cookie Cutter Shark, jerung pemotong biskut. Rupa dia macam cerut panjang, tapi jangan main-main. Jerung ni tahap berani mati. Nama Cookie Cutter ni dapat sebab cara dia makan yang sangat seram. Gigi bawah dia bersambung rapat macam gergaji bulat. Bila malam, perut dia akan bercahaya, glowing warna hijau untuk menyamar jadi ikan kecil. Bila pemangsa gergasi macam ikan paus, tuna atau jerung putih datang nak ngap, jerung kecil ni akan buat serangan balas. Dia akan lekatkan bibir dia yang macam suction cup kat badan mangsa tu. Lepas tu, dia akan pusingkan badan dia 360 darjah macam gerudi dan korek daging mangsa tu. Kesannya, mangsa tu akan berlubang bulat dengan sangat perfect macam kena potong dengan acuan biskut. Fakta paling gila, tahap psiko jerung ni sampaikan kapal selam pun digigit. Pada tahun 1970-an, tentera laut Amerika terpaksa baiki banyak kapal selam nuklear dorang sebab kabel dan kubah getah sonar kapal selam tu bocor digigit jerung kecil ni. Berani gigit ikan paus dan kapal selam nuklear. Korang rasa jerung ni tak kenal erti takut ke macam mana? Jangan lupa like, komen dan share.